Kalau menang memang kena riak habis-habisan ni. Kena habiskan kuota riak. Sebab lawan Villa, Mat, Villa dah bukan tak kalah 9 game straight menang. Dah lah lawan Aston Villa yang menang 9 game straight. Mbomo tak ada, Ahmad tak ada, Mazraoui pula tak ada. Minggu depan tu korek tu orang. Takutlah 10 minit pertama memang positif. Tapi setiap kali nak buat video, mood hang kena cantik. Kita ada macam-macam masalah, tapi kita kena ketepikan satu masalah, kita buat video. Sebab orang tak kisah masalah kita ni. Orang just nak tengok video je. Orang mampu lah hang putus cinta ke, apa jadi ke pun orang tak mau tahu. Orang nak tengok video je. Jaga nombor 3. Jaga. Apa pendapat tentang Rumah Madrid nak beli Dalot? Dalot ni memang bagus sebenarnya. Dia dekat MU orang nampak barai. Sebab aku percaya kalau dia pirai dia boleh jadi top. Sebab dia punya work ethic tu dah bagus. Senang cerita dia ni budak bongok yang rajin study lah. Macam tu lah. Kadang-kadang boleh pergi sampai sehari pun research. Sehari itu bukan hang rekod video tak. Sehari itu hang membaca. Aku boleh jadi cikgu sejarah, Mat. Macam tu, maksudnya hang tak ready lah. Hang just nak ambil sekadar gol! Gol! Ahmad Diallo! Permulaan yang padu. Lepas tu kita boleh skor 1 gol. Aku harap Amorim tak slowkan tempo. Please Amorim. Kaki dia macam panjang sikit Ahmad tu. Ish, Ahmad ni rajin tau. Attack dia nombor 1. Turun dia pun nombor 1. Kau ni buat bekang kau. Menang game ni, Tonic game lawan Aston Villa nanti insya-Allah. Saya tanya ChatGPT bila lah senang menang UCL. Kalau hak upgrade sampai 1000 sebulan pun dia tak ada jawab. Dia kata I have no clue when Arsenal win. Sebab celebration tu bahaya sebenarnya. Hang slide hang punya lutut kat lantai. Kalau hang silap celebrate tu hang boleh injek tu. Tapi macam tak perlu kot nak sampai kena kat kuning. Abang bomo. Mantap Yoro. Hang berjaya kunci Semenyo setakat lah. Buat celebrate macam Haaland je, jalan je. Tu lah. Dia kalau buat celebration ni slide selalu, lutut dia boleh jam kan. Dia dah selalu score gol. Kalau dia macam pos Gyökeres ke Isak tak apa, Isak okey. Isak skor 1 gol lah. Sekali lagi good cross daripada Dalot. Tapi semalam Sunderland, mereka tulis Sunderland visitor, Mat. Nice. Mereka tak tulis nama Newcastle. Tu yang panas dah semalam. Orang punya nak dapat gaji seminggu mereka tu kerja banting tulang 50 tahun. Dapat KWSP, beli kereta sebiji, habis. Ni kalau gol ni, orang akan samakan apa dia tahu. Fan MU ni kan suka duk over proud. Orang akan samakan link up Rooney dengan Van Persie. Hang percaya kat aku. Kunyah punya passing macam hari pula. Terus dia kata tu trofi yang tak dipandang. Uish. Aduh, rugi lah, Mat. Macam tu je kena. Attack banyak, Mat, masa first half. 9 game straight tak ada clean sheet, Mat. Semenyo koyak. Siapa tak koyak bahaya, Mat. Dia tolak pinggang macam tu. Punya Dalot. No, Semenyo kena yellow card. Oh, mantap Heaven. Jangan berani sangat Heaven. Kecut telok aku tengok lah. Telok pula. Pam tu kena. Padahal MU kau serang masa first half. Gol! Casemiro! Oh, dapat 1 gol sebelum half time ni besar, man. Dia mengubah perjalanan game second half. Sekali lagi gol set piece. Wow, MU memang dah master set piece lah. Kalau hampa cancel gol ni sebab Shaw kacau keeper, terajang kan. Very good performance daripada pemain macam Ahmad, Cunha, Bruno, Mount, Casemiro. Sebab prediction final AFCON tak main lagi. AFCON pun tak main lagi, macam mana nak final. MU problem tiap kali dah leading defend mesti longgar. Depa jadi ralik masa tengah leading. Masa tengah 0-0 elok pula main. Fan. Ya Allahu Akbar. Apa defend ni? Baru masuk dah kena, Mat. Shaw lagi. Aduh, apa punya clearance ni? No! Lawan Villa Casemiro tak boleh main pula. Casemiro tak boleh main nak sekali lawan Villa. Mbomo Ahmad tak main. Oh, mati, Mat. Rezeki Mugarti pula main.
Apa perancangan Amorim ni? Ya Allah, tolonglah jangan aku, tolonglah selamatkan hari aku ya Allah. Buka Oh, aduh. Aduhai. Tai MU. Tak baloi lah Casemiro tackle tadi. Amorim, buat sat Amorim, defend barai tu. Tom Hinton dengan Maguire boleh gelak. MU tengah kena apa gelak? Apa clearance macam tu Orang nak cari gol. Bodoh apa? Tengah. Bukalah kat Bomo bodoh. Dah lah. Aduh. Boleh pula passing kat Bruno. Nasib baik Bruno passing balik. Agak berisiko masukkan Maino ganti Casemiro. Gila Petrovic ni mat. Awak barai sangat Petrovic kan ni. So MU kena ambil kesempatan ni. Sesko. Let's go. Sesko is back. Aku tak perasan dia ada dekat bench. Weh, Sesko awak main attacking midfield mat. Takkan main dua striker. Bodoh lah Amorim. Mak buat apa ni? Tadi tak patut penalti. Tangan kawan tu macam ni. Sebelah macam ni. Hang kena dia punya tangan. Mana nak penaltinya? Tangan kat badan. Ya Allah, Bomo awak ni, Bomo. Goal! What a goal! Come on! P, let's go, P! Kuna! Goal! Yes! Amorim han jangan buat pasal Amorim. Han jangan main bertahan Amorim. Cari gol ke-5, gol ke-6. Tu orang kata manfaat buat bekam. Skor tu weh. Nasib baik dia skor mat. Finishing macam tu je. Kalau Garnacho tak skor tu. Dah start passing belakang dah. Tadi tak ada passing belakang macam ni masa kena Tolonglah kill the game. Pintu ni duk gerak-gerak terajang juga lagi kat pintu ni. Kingmu perlu cari lawan yang sepadan. Tak payah sepadan-sepadan sangat lah. Ni pun setengah mati nak menang. Pi Ligan amat. Serius bodoh mat. Bila skor je main barai. Apa skor last minute je lah macam tu. Game ni memang rancak lah. Memang best lah. Tapi untuk FAMU sakit hati lah. Sesko jangan dribble, hang tak boleh pun. Pasi. Bodoh lah Sesko. Aku dah kata dah hang tak boleh dribble. Hang hold up dulu bagi. Ya Allah, Sesko dia nak lari macam galah. Sesko, orang dah hantar bola ke hang, suruh lah sikit kaki oi. Pi Dorgu. Babi jangan lari lah Dorgu. Kursi ni pun saya pajang ni. Wow! What a save Lemus. What a game. Tapi as fan MU agak mengecewakan pertahanan. Tapi man of the match untuk game ni aku rasa aku pilih Tavernier. So terima kasih yang join. Jumpa next slide. Assalamualaikum.